Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para hadirin yang menghadiri forum kita pada hari ini. Selamat datang ke forum ilmiah bertemakan pelibatan pensyarah dalam penyelidikan, inovasi dan penulisan di IPG, iaitu cabaran dan strategi peningkatan. Forum ini akan menelitikan tahap pelibatan pensyarah dalam bidang pendidikan mengenal pasti cabaran yang dihadapi serta membincangkan strategi untuk memperkukuhkan budaya ilmu di IPG iaitu Institut Pendidikan Guru. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Puan Alia sebagai antara panelis kita pada hari ini untuk memulakan perbincangan kita dengan pandangan beliau terhadap tahap pelibatan pensyarah di IPG dalam pendidikan, inovasi serta penulisan ilmiah. Silakan. Okey, terima kasih kepada moderator kita. Pada pendapat saya, berdasarkan kajian yang dijalankan, tahap pelibatan pensyarah IPG yang dalam penyelidikan dan inovasi masih berada pada tahap sederhana. Walaupun majoriti pensyarah menunjukkan minat terhadap aktiviti ini, pelaksanaannya sering terhalang oleh berbagai faktor. Antara sebab utama ialah beban tugas pengajaran yang tinggi, kekangan masa serta kurangnya latihan dan bimbingan khusus dalam penyelidikan. Jadi sebahagian daripada pensyarah hanya diwajibkan oleh pihak pengurusan. Dia apabila diarahkan dan bukan atas kesedaran sendiri. Ini menunjukkan bahawa minat sudah wujud tetapi memerlukan dorongan dan fasilitasi yang lebih sistematik. Kajian juga mendapati bahawa penyertaan dalam pertandingan inovasi dan penulisan ilmiah lebih tinggi apabila ada galakan dan pengiktirafan daripada pihak institusi. Maka jelas bahawa penyelidikan perlu dijadikan budaya, bukan hanya sekadar aktiviti sambungan. Itu saja. Baiklah, terima kasih kepada Puan Alia atas perkongsian yang sangat bermakna. Seterusnya saya menjemput Puan Amna untuk menghuraikan pula cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pensyarah di IPG dalam usaha melibatkan diri secara aktif dalam penyelidikan dan inovasi. Silakan. Terima kasih Puan Moderator. Apabila kita bercakap tentang cabaran, sebenarnya pensyarah di IPG berhadapan dengan pelbagai cabaran dan halangan yang bersifat struktur dan individu. Antara halangan tersebut adalah kekangan masa dan beban kerja. Pensyarah di IPG bukan sahaja mengajar, malah turut terlibat dalam tugas pentadbiran, penyediaan serta aktiviti kokurikulum. Situasi ini menjadikan masa untuk menjalankan penyelidikan amatlah terhad. Seterusnya yang kedua, iaitu keterbatasan sumber keuangan dan sokongan institusi. Tidak semua IPG mempunyai dana penyelidikan dalaman yang mencukupi dan tidak semua para pensyarah berpeluang memohon geran luar. Ini menyukarkan mereka menghasilkan kajian yang berkualiti. Kemudian yang ketiga adalah kekurangan kemahiran metodologi dan penulisan akademik. Ramai pensyarah berkemahiran dalam pedagogi tetapi kurang pendedahan dalam aspek seperti reka bentuk kajian, analisis data dan penulisan artikel jurnal berindeks. Akhir sekali yang keempat iaitu kurangnya pengiktirafan formal. Usaha penyelidikan dan inovasi tidak selalu dinilai secara jelas dalam markah prestasi. Ini menyebabkan sebagian pensyarah kurang terdorong untuk terlibat secara mendalam. Oleh itu, saya berpendapat IPG perlu menyediakan ekosistem penyelidikan yang kondusif seperti dengan latihan berkala, mentor-mentee dan sistem ganjaran yang adil. Jika ini dilaksanakan, saya amat yakin pelibatan pensyarah akan meningkat dengan ketara. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Amina atas penjelasan yang sangat menarik dan komprehensif. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada Puan Izzah untuk perkongsian pandangan beliau tentang kemahiran serta kecenderungan pensyarah
terhadap penyelidikan dan inovasi ini? Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Berdasarkan analisis kajian, kemahiran penyelidikan dan penulisan ilmiah pensyarah IPG berada pada tahap yang sederhana tinggi. Ini bermakna potensi besar sebenarnya sudah ada. Cuma perlu dimantapkan melalui pelbagai latihan serta sokongan berterusan. Kemahiran yang masih lemah termasuk dalam aspek penulisan artikel jurnal berindeks, penyediaan proposal grant penyelidikan serta penerbitan hasil inovasi. Maka, latihan yang bersifat lanjutan perlu diperbanyakkan, bukan hanya berbentuk teori tetapi bersifat praktikal dan bersiri. Selain kemahiran, aspek motivasi memainkan peranan besar. Pensyarah yang mempunyai motivasi intrinsik, yakni keinginan untuk menambah ilmu, berkongsi dapatan dan memperbaiki kualiti pengajaran, lebih cenderung untuk terus aktif. Namun, motivasi ini perlu disokong oleh persekitaran yang menghargai usaha mereka. Oleh itu, antara strategi yang boleh dilaksanakan termasuk mewujudkan komuniti penyelidik dalaman atau research cluster di IPG, menggalakkan kolaborasi dengan universiti dan agensi lain, memberikan insentif dan pengiktirafan rasmi kepada hasil penyelidikan, dan menetapkan KPI yang realistik dan membina. Apabila ekosistem ini cukup, penyelidikan dan inovasi bukan lagi tanggungjawab individu, tetapi menjadi budaya organisasi yang membawa manfaat bersama, iaitu kepada pensyarah, pelajar serta institusi. Baiklah, terima kasih kepada Puan Izzah atas pandangan yang sangat bernas. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin memberi ruang kepada para panelis untuk memberi sedikit rumusan yang ringkas atau harapan terhadap masa depan terhadap penyelidikan di IPG. Silakan. Terima kasih. Jadi saya berharap agar IPG terus memperkukuhkan latihan dan bimbingan dalam bidang penyelidikan supaya setiap pensyarah berupaya menyumbang dalam pembangunan ilmu yang lebih mampan. Baik, terima kasih Puan Adi atas harapan tersebut, saya amat hargai. Berkaitan saya pula, saya ingin melihat IPG menjadi institusi yang bukan sahaja melahirkan guru yang berkualiti, tetapi juga penyelidik dan innovator penyidikan yang disegani di peringkat kebangsaan. Terima kasih. Puan Izzah, baik. Harapan saya ialah agar penyelidikan, inovasi dan penulisan menjadi budaya kerja setiap pensyarah di IPG, iaitu dilaksanakan dengan semangat, sokongan dan keikhlasan untuk memperkasa profesi keguruan. Terima kasih saya ucapkan kepada para panelis kita pada hari ini atas pandangan para panelis yang amat berharga dan bermakna, dan jelaslah bahawa penyelidikan dan inovasi memainkan peranan yang penting dalam mempertabatkan profesional perguruan. Dengan sokongan, latihan dan budaya ilmu yang kukuh, tidak mustahilah IPG ini akan menjadi pusat kesemelangan pendidikan pada masa hadapan. Dengan itu berakhirlah forum kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada lain kali. Sekian.